Ini Satria. Macam janda lama kau, Yit. Kan. Bukan. Okey, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dunia motorsport. Hari ini 18 hari bulan 11 2025 bersamaan dengan hari Selasa, kita didatangi sebuah kereta Proton Satria lama 1.6. Itu macam janda dah, aku macam terngiang-ngiang dalam kepala kan. Tak nak fikir lah. Owner datang, dia mengadu kat Roy ada masalah kat kereta dia. Nak tahu apa masalah, jom kita interview owner. Jom kita jumpa owner, kita tengok owner. Alah mak. Assalamualaikum bang. Boleh saya tahu bang, abang nama siapa bang? Saya Fazrin, saya datang dari Teluk Mas. Oh, Melaka jugalah ni. Saya nak tahu mana abang boleh tahu IRA suspension ni bang? Tahu daripada Vito. Teman kawan jugalah. Saya nak tanya abang, abang datang IRA suspension ni untuk buat apa? Saya servis adjustable depan kiri kanan. Servis adjustable kiri kanan depan. Abang pakai brand apa bang? Saya pakai HWL, High Low Body Shield. High Low Body Shield. So abang datang IRA suspension ni nak buat servis lah. Okey bang. Betul bang, abang datang tempat yang betul bang. Okey bang, saya nak sambung buat video ni bang. Okay, baik. Boleh Okey bang. Okey, kita dah dengar kan. Owner bagi tahu apa isu dia. Jadi apa lagi? Kita layan video sebelah. Kita tengok cara servis, cara pasang. Lepas tu luncur. Bye bye. Sudah 2016, enjin start terus laju, berimau keduyung, langkah besar terus maju. Enam kru padu, semua tangan emas padu, sentuh suspensi sekali, jalan terus rindu. Van, kereta, motor semua kita rawat, custom ikut jiwa, setup ikut syarat, harga berpatutan, hasil kelas juara. IRA Suspensions selamanya berkuasa. IRA Suspensions, Melaka punya nama. Super Street Comfort, Shockmaster juara. Litar atau jalan, takkan pernah goyang. Satu-satunya custom suspensi di Melaka. IRA Suspensions, selamanya berkuasa. IRA Suspensions, Melaka punya nama. Super Street Comfort, Shockmaster juara. Litar atau jalan, takkan pernah goyang.